Ramai yang tanya Isya, siapa sebenarnya pengasas dekat tempat Isya kerja ni? Guru dia yang lain pun semua pakai kata yang dia ni bila balik Malaysia nanti akan jadi tok guru besar. Tapi masa zaman dia belajar di Al-Azhar, masa tu ramai taikun-taikun hebat kat Malaysia dalam fasa kesedaran. Mereka kembali dekat dengan agama. Apa yang mereka buat, mereka mula pergi umrah dan join kelas-kelas agama dan mereka lepak dengan pelajar-pelajar Al-Azhar dekat Mesir. Adalah dalam kalangan elit taikun ni, dia nampak kelebihan dan cara fikir ustaz ini sangat-sangat berbeza. Taikun tu habaq kat dia. Kalau hang balik jadi ustaz, dah bersepah dengan ustaz yang ada. Tapi kalau hang balik bangunkan bisnes dengan cara yang betul, you can be better. Korang tengok kan video tadi? Itulah bos Isya, Ustaz Aidil Azwar Zanidin. Korang perasan tak? Selalu kalau kita sebut big boss ni, kita mesti rasa gerun kan? Beliau punya low profile tu sampai kamu get income pun tersalah sangka. Ingatkan beliau ni pekerja biasa je. Tapi bagi beliau, itulah pujian yang paling besar sebab beliau tak nak orang nampak kehebatan beliau. Tapi nak orang nampak agenda dan impak yang beliau bawa. Mungkin ramai yang tak tahu sejarah hidup beliau bermula sebagai pelajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Niat asal memang nak jadi ustaz kampung atau tok guru je dekat kampung. Beliau ni anak murid kanan Syekh Nuruddin Al-Banjari tau. Ada satu pesanan daripada satu tokoh ni yang mengubah hidup beliau. Beliau dinasihatkan, jangan jadi ustaz tradisional je, tapi terjunlah ke bidang ekonomi. Sebab kat situlah beliau boleh bantu membangunkan manusia dengan lebih besar. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, sila komen for part 2.